Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, duduk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insya-Allah untuk pada pagi ni petang ni lah. Dan ni dah. Kita sambung berkenaan dengan puasa. Okey. Puasa sebelum ni kita telah belajar sampai mana dah? Okey. Sampai sunat berpuasa. Dah, sunat puasa. Allah. Anon. Nak pinjam kertas? Okey, kita sudah belajar keistimewaan bulan puasa, juga maksud, hukum dan dalil. Dah, lepas tu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa dan juga sunat puasa. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis puasa. Jenis puasa. Sebelum tu saya nak soal sikit lah. Soal sikit berkenaan dengan tajuk yang kita telah belajar sebelum ni. Okey. Boleh tak sore saya nak awak sebut satu rukun puasa? Okey, Lupi. Bangun. Rukun puasa. Okey, rukun puasa. Okey, niat dah. Okey, yang kedua lagi. Duduk lebih. Okey, lagi satu lagi. Okey, apa dia? Satu lagi. Okey. Rukun satu. Selepas pada niat tu apa dia? Satu lagi. Okey. Yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, dua tu adalah rukun puasa. Niat yang pertama dan yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, seterusnya. Apakah hukum kita puasa pada bulan Ramadan? Wajib. Bulan Ramadan. Kalau bulan selain bulan Ramadan ni? Sunat. Tapi ada juga yang wajib. Selain puasa Ramadan ni ada juga puasa yang wajib. Yang tahu tak belajar lagi ke? Okey, beres. Yang tu kita buka pada muka surat yang ke 134. 134. Okey. Jenis-jenis puasa. Okey, kita boleh tengok kat sini. Nampak tak? Nampak dah? Okey, kita tengok kat sini adalah jenis-jenis puasa. Yang mana jenis-jenis puasa ni ada berapa? Ada 4 dah. Yang pertama tu adalah puasa yang wajib. Puasa yang wajib ni boleh tak salah satu awak sebut apa puasa yang wajib? Puasa di bulan Ramadan. Lagi? Puasa ganti. Puasa qada lah ke? Qada. Puasa yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar. Yang keempat adalah puasa kafarah. Okey, kita tengok dulu yang puasa yang wajib dah. Puasa yang wajib. Kemudian puasa wajib ni. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni adalah puasa yang mana satu kali sebulan dalam satu setahun tu.
Dalam masa setahun ada bulan tu, bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bila awak cukup syarat wajib berpuasa, awak kena puasa. Bulan Ramadan bulan Ramadan ni tahun ni jatuh pada tarikh bila? Aduh, tak ingat dah. Hari Isnin, bulan berapa? Bulan 3 boleh lah, bulan 3. Bulan 2? Bulan 3 ke 2? Saya rasa bulan 2. 2 dah. Okey, bulan Ramadan ni adalah bulan yang diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Dah. Yang kedua adalah puasa qada. Bila masa kita dikenakan qada ni? Lepas Ramadan. Lepas tu, kepada siapa yang diperlukan qada ni? Salah satu dia. Orang yang wuzu. Orang puih, apa semua. Orang yang sakit, yang wajib qada. Selepas tu lepas dia sihat tu dia wajib qada. Orang-orang puai biasanya yang mari hid apa semua, lepas pada tu wajib qada. Okey, yang ketiga adalah puasa nazar. Nazar ni ke apa? Siapa tahu nazar? Nazar tu nak mati dah. Okey, nazar ni dia macam awak berniat untuk dapatkan sesuatu. Niat macam awak niat. Saya contohlah, aku bernazar, kalau aku dapat A pendidikan Islam, saya nak berpuasa 5 hari. Jadinya awak pun dapat 5 A. Jadi puasa tu ia akan jadi puasa wajib lah. Sebab awak telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar ni awak janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya janji saya nak, kalau saya dapat benda tu, dapat benda tu, saya nak puasa. Bila awak dapat, awak wajib puasa. Boleh? Supaya benda lain tak matikan, tak semestinya puasa. Kita berhajat. Contohnya, kalau saya dapat straight A, saya nak botak kepala. Saya nak mendermakan kepada fakir miskin. Boleh juga. Selepas awak dapat apa awak nak minta dengan Tuhan tu, awak dapat straight A. Jadi awak wajiblah botak kepala. Kalau awak tak botak kepala, dosa besar. Sebab kita berjanji dengan Allah Taala, okey. Baik, itu nazar dia. Okey, yang keempat pula, puasa kafarah. Puasa kafarah ni puasa yang denda dah. Sebab ni biasanya berlaku kepada suami isteri yang mana dia lah. Bersama di siang hari di bulan puasa. Tu berat lagi, denda tu bagi. Yang pertama, awak kena buat apa bila kita buat benda tu? Dosa kita tu. Yang pertama, kena memerdekakan seorang hamba. Zamilah ni ada hamba tak? Ada. Ada. Okey, yang kedua, tak boleh tak merdekakan hamba. Apa dia? Beri pakaian. Okey lagi. Awak kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut berpuasa. Yang ketiga, barulah bagi makan. 3 bulan? Lah. Dua bulan. Okey, yang ketiga, kalau awak tak boleh juga, nak boleh nak puasa juga. Ya, okey, Tuhan bagi kelonggaran lagi. Memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secukup seorang. Makan orang miskin, 60 orang miskin. Iman. Ingat tu. Okey, seterusnya. Puasa sunat. Okey, puasa sunat ni kita ada salah satunya. Sorry, tolong baca boleh? Okey, tolong baca sorry. Tolong baca. Bangun. Tu, macam ni ya?
Baca dua, baca dua. Puasa pada hari Isnin dan Khamis, puasa senang sehari. Okey, yang pertama. Duduk, boleh duduk. Okey, puasa pada hari Isnin dan Khamis. Biasa, siapa dia biasa puasa Isnin dan Khamis? Sini. Biasa. Biasa kalau kita puasa Isnin dan Khamis, Isnin diselangi dengan Khamis. Atau adalah puasa sunat dia. Dan yang kedua adalah puasa selang sehari, puasa Nabi Daud. Puasa sehari, tak puasa sehari. Puasa sehari, tak puasa sehari. Yang ketiga adalah puasa hari Arafah. Hari Arafah ni sebelum Raya Haji. Sebelum Raya Haji kita disunatkan untuk berpuasa. Okey, yang keempat adalah puasa pada hari Tasu'a, iaitu 9 Muharram dan juga Ashura 10 Muharram. Puasa Ashura lah. Sebelum ni. Okey. Minggu lepas kau boleh. Okey, yang kelima adalah puasa pada hari putih, iaitu pada 13, 14 dan 15 setiap bulan. Setiap bulan hijrah. Bulan hijrah. Bulan hijrah dah. Tahun ni berapa bulan hijrah? Okey, siapa tahu tahun ni berapa bulan hijrah? 14, 45. Tu. 48. Sure ke? Tak kira lah. Okey, tahun hijrah. Contohlah. Awal Muharram. Jatuh kepada 13, 14, 15 disunatkan untuk kita berpuasa. Tak kira lah setiap bulan. Bulan kita ni ada 12 bulan. Okey, yang keenam adalah puasa hari pada bulan Syawal. Puasa ni. Biasa dah tu. Yang keempat, okey, puasa makruh. Yang pertama, puasa pada hari Jumaat sahaja. Sebab apa ni kita jadi makruh? Sebab hari Jumaat ni adalah hari untuk kita meraihkan. Sebab kita hari untuk kita beribadah. Cuti. Jadinya jadi makruh lah. Kalau awak nak puasa tak masalah, tapi tidak digalakkan. Yang kedua adalah puasa pada hari Sabtu sahaja, puasa hari Ahad sahaja dan puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun maknanya 365 hari tu awak puasa. Tak boleh puasa. Sebab apa jadi makruh? Sebab boleh memudaratkan diri Allah. Tak boleh. Okey, seterusnya adalah puasa haram. Okey, 1. Puasa pada hari raya pertama, Aidil Adha. Jangan awak puasa pula. Apa? Okey, hari raya boleh puasa tak? Boleh. Apa? Sebab apa? Meraihkan hari raya, dah nama hari raya, tak boleh lah. Okey, yang kedua adalah pada hari Tasyrik, iaitu pada 12, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, yang ketiga adalah puasa selepas nisfu Sya'ban. Bagi orang yang sudah berbiasa berpuasa dan orang yang wajib berpuasa. Okey, yang keempat adalah puasa pada hari Syak, iaitu berpuasa pada 30 Sya'ban. Ini adalah puasa kita yang mana haram kita puasa, tak boleh puasa. Understand? Ingat tak? Ada semua dari buku tu. Dah. Lagi, beres. Beres. Ada orang tak beres ke? Ada kalau beres saya nak santai lah. Boleh santai? Boleh. Santai dah. Ni je. Jenis-jenis puasa je. Tak banyak mana pun. Boleh santai Tak boleh. Tak boleh tengok buku. Boleh, jadi dia awak tengok Okey, boleh? Okey, ingat dah. Okey, tutup buku belakang. Tak ingat? Boleh lah. Okey, baca dulu, ingat dulu.
Ngatuk kau berlaku betul-betul ni ya. Nampak lah. Okay, boleh dah tutup buku. Buku. Ngatuk kau Kau tak kita main bingo tu ada? Boleh? Boleh lah. Mandi duduk. Okey, kalau gitu kak saya nak awak duduk dalam kumpulan. Bergerak dalam kumpulan. Satu kumpulan dah. Okey, ni. Satu kumpulan dah. Sekali ke? Okey, sana. Dia sana. Dah kumpulan hak sebelum ni? So 2, 3, 4, 5. Ada pula hak ni Darwish, Adam dengan Zahir di sana. Dia gila 5 kumpulan. Kira duduk dalam kumpulan belakang ni dah. Boleh? Kira ni lalu. 3 orang beres kau? Jadi hari ni kita tak santai lah pasal awak nampak mengatur je. Betul-betul. Dalam ni. Ikutlah. Cepat pilih lalu nak mana pergi lalu. Cepat. Okey, nanti akhir kelas kita akan soal santai pula. Okey, sebelum kita main bingo saya nak awak tengok satu video. Boleh. Ambil kertas dulu. Okey, duduk lagi pula dah ke? Tak ni ada ke? Tak ada orang itu. Tak ada habis. Tak ada belakang. Ngatu. Boleh buat kelas teh. Tu. Okey. Halo, lah ajak sini. Man. Iman. Okey. Dah lagi saya nak tengok video dulu. Kelas Kertas tu saya nak awak tulis. Kertas tu saya nak awak tulis apa yang awak dapat daripada video saya tayang. Boleh? Tu je lah, tak ada banyak pun. Singgu. Dengar dah? Tak sabarnya nak menunggu. Lapuk. Awak tulis apa yang awak dapat dalam video saya tayang. Tulis 2 tak apa dah. Terus saya nak awak royak dalam grup. Hari ni kalau masa hari nak makan. Sabar je Kejap dia lagi. Allah. Dah buka dah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika astaghfiruka ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap.
lega dia dapat buka. Sedap ni makanan. Oh, Papa nak. Aku dikeluarkan video viral. Apa pandang ni? Ha? Aku tak pernah orang makan ke? Makan je lah makanan gua. Gua tak nak makan apa? Makan lah. Abang. Tak azan lagi. Tak azan lagi? Ada di tu. Oh, yang tu azan Kuala Lumpur, KL. Apa? Kita kat Kok Dia. Kok Dia? Dekat dengan Danuk lah ni. Ya Allah, aku dah makan. Macam mana ni belum buka rupanya. Aduh, aku rasa berdosa. Tidak. Masuk neraka lah aku. Ya Allah, aku dah berbuka. Kenapa tak beritahu awak? Tempat ni kau diam. Dekat dengan Danuk. Kalau aku tahu, aku dah buka kat Danuk. Tengah hari pun dah buka. Alah. Okey, boleh, tulis. Apa dia? Saya bagi seminit ya. Okey, apa dia awak dapat? Dia buka puasa tetapi sila azan. Oh, Mai Ramadan. Ada lah. Okey, cepat. Saya bagi dalam seminit. Tulis lalu. Simple ya. Satu ataupun dua ikut ya. Apa yang awak dapat daripada video tu? Dia silap makan sebab ke silap waktu. Cepat satu. Ya. Kau bahasa Melayu. Elok. Dah cakna. Cakna aja sana. Okey, cepat. Dua ya. Dah. Atas. Boleh ya kakak aku pun. Dua. Ikut dua kosong. Dua. Sorry. Cepat atas. Siap. Okey, awak bacalah. Baca dah. Tunggu siap belakang. Siap dah? Dah. Ni siap dah? Tak apa, tak betul kita belajar. Nak cerita lagi. Pandai. Okey, cepat. Israel. Teka-teki. Mania teka-teki. Saya hanya nak teka. Okey, bingo ni siapa kalah kita denda? Bagi dia Ustaz. Nyanyi deh. Siapa menang kita bagi hadiah. Ada kau bagi dia kau. Sama ke apa? Ikut point ya. 1 2. Dah, siap. Okey, Kak baca kah? Mari saya baca lah. Okey, grup pertama, apa dia? Jangan dengar laga. Okey, yang pertama adalah jangan terburu-buru untuk berbuka puasa. Yang kedua, kita hendaklah memastikan azan itu
sewaktu dengan tempat yang kita berada. Okay, beres. Mah, saya apa ni? Kakakung. Minimali. Okay, yang pertama. Apa dia? Kenal pasti azan sebelum berbuka. Yang kedua, saling menegur sesama umat Islam. Okey, comel. Banyak kosong. Okey, gerak yang kedua. Ketiga. Ustaz rekod. Ustaz Okey, tidak sabar untuk berbuka. Dia apa dah dia lapar tu. Lapar sangat. Yang kedua menyesal. Ni saga apa? Biar ada. Ya, buka puasa. Apa? Tidak menempati. Tak habis ayat awak, tak habis. Okey, geruk yang keempat. Geruk yang keempat cepat. Dia berbuka puasa sebelum masa waktu azan maghrib dan dia tidak memastikan azan tidak memastikan azan yang dilaungkan bagi negeri yang didudukinya dan makan dengan gelojoh. Itu dah satu, okey dah. Itu dah tak masuk waktu. Sebabnya boleh puasa ni dia bukan bergantung kepada azan. Biasa azan lewat. Dia masuk waktu. Okey, kedua dia tidak memastikan azan yang dilaungkan bagi negeri yang didudukinya dan makan dengan gelojoh. Okey. Ambil ni ya, makan dengan gelojoh. Ada. Okey. Dah siap. Kedua yang kelima. Okey, makcik karib Oh ya, ingat dia. Kalau makcik ingat dia lah. Oh ni makcik. Okey, dengar. Selu. Seolah selu belakang apa kita dengar. Bahaya Ustaz. Terlalu nafsu makan mengikut. Selalu. Terlalu mengikut. Mana potong mengikut tu? Tu. Oh, bawah. Ustaz ni Apa tak ada raba ke? Tak ada. Tiga ke belakang. Okey, terlalu mengikut nafsu makan. Lupa diri berada di mana, melihat tempat dan tidak mengetahui azan yang berkumandang. Makan dengan gelojoh. Apa awak tak ada roba ke? Tak ada robah. Sini meski robah. Okey, beres. Okey, beres. Tolong sapu okey? Sapu je. Okey. Kita masuk kepada bingo lah dah. Nampak awak mengatuk sangat kita main bingo lah. Okey, ajak ketah bingo. Saya explain dulu dah. Dengar belakang. Okey, siapa yang nombor ngelas sekali nombor 5 lah. Kita akan denda. Ngelas sekali minggu. Dah kami minggu ke? Okey, gini dah. Siapa yang dapat nombor 1 kita akan bagi reward lah. Dia. Nombor 2 tak ada, nombor 3 tak ada. Aduh, nak iPhone lah. Okey, sini saya ada kertas bingo. Dengar belakang dah. Sini ada kertas bingo. Saya akan bagi setiap kumpulan. Dalam petak ni, awak akan tulis 1 sampai 25 secara rawak. Satu sini ko, 2 sini ko, 3 sini ko, awak lah. Mana-mana dah. Sampailah 25. Okey, dalam belakang ni adalah nombor yang awak kena pilih. Di dalam nombor ni ada soalan. Setiap grup yang tidak dapat menjawab soalan, dia tak boleh pangkah. Boleh pangkah. Tapi
Grup lain boleh pakai. Macam contohlah grup 1 ni grup 1 dia. 1 2 3 4 5. Okey, grup 1 dia pilih soalan nombor 4. Lepas tu dia tak boleh jawab soalan. Okey, grup dia je tak boleh pakai nombor 4. 4 sini. Contohlah 4 sini. Grup lain boleh pakai. Kali dia boleh jawab je boleh pakai. Siapalah awak dapat satu so B garis. B so lain tak? Pakai B. Betul boleh pula kuning. Ni kuning dah. Boleh pula 2. Air. Siapalah habis bingo. Bila awak siapa habis ke bulat ni, awak sebut bingo. Kuat. Boleh? Bingo. Sini boleh. Gini boleh, pakai gini boleh, gini boleh, gini boleh, gini boleh. Dah kira lah saya cukup 5 boleh sambung. Okey, ambil kata. Okey, tulis nombor dulu. Nak lagu kau, nak buat lagu Lagu suspense sikit tu. Nak marker kau, marker. Boleh tulis. Tak mau. Okey, dalam soalan ni ada jawapan dah A, B, C, D. Dengar belakang. Ayuh. Ayolah. Tak nak. Okey, A, B, C, D. Awak jawab A, B, C, D je. Mudah ya. Dan juga waktu menjawab kita bagi dalam 30 saat. Siap tak ada? Cepat. Kita nak denda gapo Nasyid pula, nasyid. Ini dah. Tapi nak ada lagu dah. Saya pasal lagu. Bila Izrail. Okey, dalam soalan ni semua awak belajar daripada awal. Tajuk siapalah. Hari ni soalan dia. Soalan dalam ni dah. Start daripada topik puasa, dari awal topik puasa, siapalah apa belajar hari ni. Jenis-jenis puasa. Mudah je. Mic. Jangan buka. Okey, siap dah? Siap dah? Dah, siap. Okey, ready. Nak pasal lagu Lagu suspense kira. Dekat suspense. Mission Impossible. Ya. Gambar dah. Oh, Mission Impossible. Oh, ngepeng.
Ayah. Ayah. Oh, serabut tu. Serabut. Okay, ready? Kumpulan pertama dah. Siap dah? Siap dah? Apa dia pula? Apa dia? Siap dah? Okey. Boleh. Siap dah kah? Apa aku dah tak boleh. Kita tak pernah hilang saya ni Ustaz. Saya tak ada Ustaz. Satu. Kita cari ya. Empat. Lima. Ni tak ada. 7 ada 2 kali ni. Buat siap. Cuba buat nombor ni 7. Okey, ready? Grup yang pertama. Okey, ingat grup dah? Grup pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Grup yang pertama boleh pilih soalan mana? Nombor? Tosi tak ada nama grup belakang ni, hidup obel. Okey, grup kakakung sila pilih. Satu. Okey, dengar belakang dah. Okey, yang lain boleh pakai nombor 1. Yang lain boleh pakai nombor 1. Okey. Soalan dia. Nyatakan amalan sunat ketika berpuasa. Solat. Cepat. Tidur. Cepat. 10. 9. 8. 7. Mandi. Mandi Okey, sorry. Aika jawab. Darwis. Cepat. Ide. Okay, Darwis dia laga Darwis. Mandi. Okay. Tidur. Jangan pakai. Okey, nombor 2. Jawab dia solat. Ada solat sunat. Yes, maya ni ada kau benda buruk? Tak, saya main nak uji minda awak. Ada kau semaya ni buruk? Ya, tak ada. Okey, dia laga. Grup nombor 2. Pilih nombor. 4 ya. Okey, yang lain boleh pakai nombor 4. Okey. Dia laga. Apakah perkara yang perlu dijauhi semasa berpuasa? ML. Tahu ML tu ke apa? Cepat je. Lain dia laga. Sedekah. Solat. Sedekah. Cepat. 10. 9. Awak jawab ABC tu ya. Tak ada auto mikir pun. Dah. Si. Dia.
Cepatlah lewat ni. Lama okey. Jawab cepat. Tidur. Okey. Jawapannya ML. Mobile Legend. Tidur kita perlu tidur untuk cukup rehat. Tapi tidur yang berlebihan tak boleh. Okey, grup yang ketiga cepat. Nombor 3. Okey, apakah hukum seseorang yang makan atau minum kerana terlupa ikan puasa? Dimaafkan. Bakar. Okey, grup yang keempat. 14. Sekejap. Saya not ping. Tak boleh dah. Hang satu tu. Sebab dia tu sikit. Satu apa nombor apa dia? Pak. Nombor 3 Okey, yang berapa? 14. Wajib. Okey, boleh bakar. Lain bakar. Okey, 14. Okey, grup kelima. Ya. Okey, dia bakar. Tak boleh dah. Tarik tanda dah. Apa? Okey, nombor 5. Okey, dengar bakar. Nyatakan ayat yang mewajibkan puasa bulan Ramadan. Okey. C. Betul. Oleh pakar belakang dah. C. Nombor 5 ni ke? Okey, pakar nombor 5. Okey, satu. Berapa? Nyatakan satu rukun puasa. C. Nombor 8 bakar dah. Okey, grup yang berdua pula. 24. Ngapakah kita disunatkan menyegerakan berbuka puasa? Geruk ni lama homo. Tak boleh bayar, pilih sama bayar. Nombor berapa dia? 24. Okey, yang lain pakar nombor 24. Cepat. 10. D. Halo. Okey, grup yang ketiga cepat. Nombor 2 Mengapakah Allah SWT mewajibkan umat Islam berpuasa? Nombor berapa ni? Okey, nombor 2. Okey, pakar nombor 2. Nombor 2. Cepat. Ni lama belum dah. Sama 10. 9. Bertakwa. Ya. Okey, beres. Pakar nombor 2. Okey, geruk yang ke nombor 9 Nombor 9 pakar, Berikan satu contoh puasa sunat selain puasa 6 Syawal. Nombor 6. Siapa bingo yang lalu dah?
Cepat. Jangan buka buku tab. Tutup buku tab. Tutup. Buku tab tutup dah. Round kedua tutup buku tab. Round kedua tutup buku tab. 3 round ketiga tutup. Okey, 10. 9. Tutup buku. Tutup buku saya. Okey, tak boleh makan. Tutup buku. Cepat jawab apa? Okey, lambat. Apa? D. Kalau puasa nombor berapa dia? Nombor berapa dia? Ni, okey. Okey. 22. 22. Okey, cepat. Apa? Mengapakah kita digalak? 22. Pak. Bapa? Kita tak apa tak? Pak. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Salah. Okey, jangan pakar dah. Okey. 1. 15 dah. Nombor 15. Nyatakan puasa makruh. Belajar sana ni, belajar ni. Ya. Okey. Nombor tu geruk dah. 20. 10. Pula tu dah. Ya biar. B. Yalah. Okey, boleh bakar. Nombor 10. Okey, geruk yang ketiga. Cepat, bila nombor ni? Iman. 17. Okey, bakar 17. Mengapakah wanita haid atau nifas tidak sah berpuasa? Lain, cuci yang kotor, lain. Darah, tangi pun dia agak. Tidak suci. Yakin? Banyak ni. 1, 2. Tujuh-belah. Okey, geruk. 20. Apa yang dilakukan? Okey, jawapannya ya dah. Okey. Pakah nombor 20. Okey. 11. Berapa ni 12? 11 ke 12? 11.
Okey, cepat. 11. Saya tulis dah kat whiteboard. 10. 9. Apa? Apa? B. C. A 1, 2, 3. C. Okey, beres. Okey, round ketiga. Round kita suspense sikit lah. Asyik. Slow ya. Oh, dah ke tak? Sepuluh. Okey, 1. Sampai belah. Ni kita bagi 10 saat ya. 10. 9. Bukan Islam. Okey. Gerak nombor 2 cepat. Nombor pilih nombor. 35 25. B. Okey, boleh pakai. Okey, group nombor 3 cepat. Siapa bingung ayat dah? Jangan pakai lagi, orang lain boleh pakai. Okey, 10. 9. C. Ni 7. Nombor apa dia? 7 tu dulu. Okey, grup kelima ketiga. Baik, adik. 21, pakai. Jangan grup kelima, keempat jangan pakai. Okey, nyatakan syarat sah puasa. Okey, jawab. Dia lain beres. Duduk lah. 1. C. Alah, jangan pakai. Okey, grup nombor 5 cepat. Nombor berapa ni? Dah. Okey, grup nombor 5 cepat. Cepat, pilih nombor. Grup nombor 5 cepat. Cepatlah. Pilih nombor dulu. No, dia lain botol awak tu. 23. Ha? Ngapakah kanak-kanak? Semua je. Okey. Belum, kanak-kanak belum diwajibkan berpuasa. C. Cepat. Okey, boleh pakai. Okey, grup nombor 1 pula. 19 Boleh jawab baru minggu. 19. Okey, okey.
Wow, Kalah kau. Okey, gerak ni tiga ni ya. Cepat Nabu. 13. Cepat. Okey, gerak lain dia. Cepat. 10, 9, 8, 7, D. Okey, boleh pakai. Okey, geruk ni cepat. 9. Apakah amalan 3 geruk ni je? C. B. Ya, okey boleh pakai. Okey, dua ni. Nombor cepat. Berapa dia ambil? Nombor berapa dia? 9. Cepat. Penentu siapa yang kena denda? Mana ada 9 belah? 12. Nyatakan jenis puasa yang kamu pelajari. Tampaklah guru ni. B. Salah. Okey, guru ni, cepat. Apa ya? Mengapakah bulan Ramadan dianggap sebagai bulan yang istimewa? Okey, kita nak dengar apa? Ya, boleh joget. Pemagi deh, ya ye. Gini nasi ya. Pak depan. Hah? Patut nak apa? Hah? Logik tu. Denda benda tak logik belaka. Mai depan. Depan. Okey, sini, cepat denda. Saya nak awak buat. Gitu. Gana, Man. Gini. Hoi. Ha. Cepat, buat. Kami kuat, kami hebat. Gitu. Boleh kau serentak. Kurang kau nak air kita. Cepat. Tu dia lah kau. Oh, tak jadi. Okey, berangkat lah kau. Ada nanti tuntut ikut saya beli guru dah. Mana? Okey, beres dah. Siapa nombor 1 kita bagi ada nanti bilik guru saya bagi. Okey, panilah nanti habis kelas. Okey. Okey, beres dah. Okey, nanti dulu. Okey, alhamdulillah untuk pagi insya-Allah. Pada pagi ni kita belajar apa? Pagi ni pula. Petang ni jenis puasa. Puasa ada berapa? Ada 4 ke? Wajib, Sunat, makruh, haram.
Okey, sebut satu yang wajib. Yang makruh Di hari Jumaat sahaja. Yang sunat hari Khamis. Hari Khamis. Khamis. Yang apa dah makruh? Makruh pula dah. Haram. Puasa 30 Syaban. 30 Syaban hari raya tu adalah puasa yang diharamkan. Okey, beres. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Yang depan dah kelas dah. Tak main santai, tak ada santai. Kau nak santai? Ada answer dah ke? Okey, dah. Satu titik. Okey, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey, boleh bangun ketua. Bangun ketua, bangun. Okey, ini dah. Buku ni buku. Lalu malas saya tunggu. Bodoh ada. Pas bos tak. Tak. Dikit. Apa dia? Ini kau aku. Oh iya, juga kau tak. Ayam kokok. Mana? Ayam berkokok, harimau gak kok. Harimau mengaum. Buat. Walau. Ayam berkokok, harimau siang. Itu ada Lagi. lagi. Pangga palai. Pampuk. Buka palai. Hah? Buka palai. Krabby Patty. Kampung ke palai. Bikini Bottom. Thank you.